Bagi yang nak untung dalam simpan emas ni, berhadam 5 perkara ni. Pertama, dapat gaji simpan dulu. Lebihannya barulah belanja. Tunggu duit lebih selalunya pasti takkan ada berbaki. Yang kedua, simpan emas ni mesti minimum 2 tahun dan ke atas. Dalam jangka masa pendek kurang 2 tahun, harga emas ni ada turun naik. Tapi dalam jangka masa panjang, harga emas pasti akan naik. Ketiga, teruskan menabung walaupun bajet kecil minimum RM100. Jangan tunggu duit banyak baru nak menabung. Sebab selalunya duit memang takkan jadi banyak kalau tabiat suka menabung ni belum ada. Keempat, jual emas bila perlu saja. Sebagai contoh, waktu kecemasan yang kita perlukan tunai bukan saja-saja jual sebab harga emas naik. Ataupun kita nak tukarkan emas kita kepada perkara yang lebih baik, income yang lain. Contoh macam beli rumah untuk disewa. Yang kelima, menabung emas dengan bermatlamat ataupun buat target yang jelas. Contohnya nak jadikan emas ni sebagai modal beli rumah, pergi haji atau umrah, simpanan pendidikan anak-anak dan dana persaraan dan sebagainya. Dan bukan itu saja, kena ada ilmu. Kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang, bukan emas yang buatkan kita kaya, tapi ilmu tentang emas. Emas hanyalah sekadar alat yang membantu kita jadi kaya. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpan emas, boleh klik link di bio Dana dan Dana akan bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai simpanan emas, boleh follow Dana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.